6.2 Pemisahan Singapura. Bayangkan sesebuah negara yang baru sahaja ditubuhkan, masih muda, masih cuba menyesuaikan diri, tiba-tiba berdepan dengan konflik sehingga berpisah. Selepas pembentukan Malaysia pada tahun 1963 mula menjadi tegang. Terdapat 3 faktor utama yang membawa kepada pemisahan ini: politik, ekonomi, perkauman. Yang pertama, faktor politik. Lee Kuan Yew tidak berpuas hati dengan kedudukan Singapura dalam Malaysia. Parti PAP yang dipimpinnya bertembung dengan Parti Perikatan. Kempen Malaysia yang menuntut hak sama rata untuk semua kaum menimbulkan keresahan. Tunku Abdul Rahman berpendapat konsep itu boleh menggugat kestabilan negara yang berbilang kaum. Perbezaan pandangan ini menyebabkan hubungan kedua-dua pemimpin semakin renggang. Kedua, faktor ekonomi. Singapura mahu pembukaan pasaran bersama atau market disegerakan. Singapura juga tidak bersetuju dengan cadangan tambahan cukai yang perlu disalurkan kepada kerajaan persekutuan. Selain itu, pinjaman sebanyak RM150 juta untuk pembangunan Sabah dan Sarawak turut menimbulkan ketegangan apabila dikenakan kadar faedah. Hal ini menyebabkan rasa tidak puas hati antara kedua-dua pihak semakin memuncak. Yang ketiga, faktor perkauman. Pada 21 Julai 1964, berlaku rusuhan kaum di Singapura. Isu persamaan menjadi punca pertelingkahan. Keadaan menjadi tegang dan membimbangkan. Jika tidak dikawal, keadaan ini boleh mengancam keselamatan dan perpaduan negara. Akhirnya, selepas rundingan gagal pada 29 Jun 1965, Mesyuarat Khas Kabinet bersetuju untuk memisahkan Singapura. Pada 7 Ogos 1965, persetujuan ditandatangani dan pada 9 Ogos 1965, Parlimen meluluskan pemisahan tersebut. Walaupun keputusan ini pahit, Tunku Abdul Rahman menyatakan bahawa pemisahan itu adalah langkah terbaik demi keamanan dan kestabilan negara. Kadang-kadang berpisah bukan kerana benci, tetapi kerana mahu mengelakkan konflik yang lebih besar. Kesimpulannya, pemisahan Singapura berlaku akibat perbezaan politik, ekonomi dan ketegangan kaum yang sukar diselesaikan. Peristiwa ini mengajar kita bahawa perpaduan dan toleransi amat penting dalam negara berbilang kaum. Baiklah semua, itu sahaja untuk subtopik 6.2. Kita akan sambung lagi dengan 6.3 next time.